Hari ni aku kat kantin tau, bukan kat kantin sekolah kantin dekat Gombak ni. Dia punya nama tempat dia kantin. Tapi yang buatkan aku heran, popis ni harga dia RM10. Ada 4 pieces. Tapi ni popis ada Oreo RM10. Risol RM10. 4 pieces juga RM10. Popia carbonara 4 pieces RM10. Pun mahal. Yang ni goreng pisang campur dengan kerupuk leko. Dalam dia ada 10 RM10. Satu RM1. Lebih rasa manis ni. Oreo, susu, pisang. Budak kelas belakang tau, review ni. Bukan depan ni, kelas belakang. RM10. Boleh lah. Popia carbonara. Dia tak gemuk. Sedang-sedang. Kalau dia buat lagi gemuk besar RM10 ni, baloi lah. Dia rasa tu. Dia tak gemuk tapi dia padan. Sedap pula. RM10. Nanya lah. Budak kelas belakang review. Budak Isap Suria review. Risol. Bukan bisol Risol. Takut korang salah dengar. Kau ingat bisol. Dia bukan bisol, dia risol. RM10. Sedang-sedang saja. Isi dia padat. Budak Isap Suria review. Kopi pisang campur kerupuk leko RM10. Satu keping RM1. Kau cakap mahal. Jarang-jarang aku jumpa kopi pisang orang buat jual malam-malam macam ni. Oh, kecap pedas mat. Kicap ni pedas tau. Ni pedas. Kerupuk leko pula. Kecilnya. Betul gaya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sos ni rasa macam Abang Loi yang bawa. Rasa sos ni. Rasa sos ni macam Abang Loi. Abang Loi? Abang buat lori tu ni rasa dia. Boleh lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4. 4 menu tadi boleh lah. Masa mahal sangat? 4 pieces RM10 tu. Kita bagi benda sedap. Kalau murah pun orang cakap tak percaya. Okey. Kalau kita bagi mahal sangat pun cakap, kalau mahal sangat lah kau punya. Ya. Yang mahal ni bungkus tak bang? Boleh. Bungkus. Bungkus nak kena tambah duit tak? Kena tambah apa? Tak payah. Atau apa tu? Kicap? Yang ni vanilla. Apa ni lah? Bukan kicap Bukan. Pahit. Jadi kau tak risau parking dia. Parking dia luas. Kau masuk tu. Tu kantin. Kedai dia kat dalam tu.